malam tadi sebenarnya kami buat pertama kali buat simulasi dalam keadaan gelap sepenuhnya, dan kami menjangkakanlah daripada mereka yang berpengalaman yang ada dalam atas kapal ni di mana pencerobohan akan dilakukan, dan sebaik saja kami dimaklumkan mereka yang berada di bawah, sebab dalam kapal ni kita semua benda buat shift. Ada orang yang sedang tidur, ada orang yang sedang buat kerja. So bila dimaklumkan oleh mereka yang bertugas, bila ada pencerobohan, benda yang paling penting pada diri masing-masing, ada pasport. Pasport tu pula kena letak dalam plastik yang kalis air. Saya tunjuk pasport saya dah balut elok dah dalam plastik kalis air. Inilah sebab itu lagi plastik yang asal telah pun hilang masa pergi dekat immigration Tunisia. So dia belilah plastik yang kalis air, kita balut macam ni, insyaAllah. Pasport ni kita kena balut macam ni, simpan dalam poket. Saya memang letak dalam poket sentiasa. Hanya lagi 6.36 sekarang. So selain daripada memastikan diri ada pasport, dan juga kami bila disebut saja ada pencerobohan tu, benda yang perlu kami lakukan seterusnya selain berpakaian lengkap, berkasut dengan beg pakaian yang diletakkan di ruang bawah, benda seterusnya yang perlu kami lakukan berjemaah mencampakkan telefon ke dalam laut. Telefon dan peranti elektrik yang lain kami akan campakkan ke dalam laut, sebab kita tak nak bila Zionis tancap kita, dia dapat beri takut ke mana kita, apa benda kita buat, apa kita berhubung, kita tak nak. So seperti semalam kita dah buat simulasi, kita tak akan campak, sebab kita akan buang dengan elok lah ke dalam laut.